Pernah tak anda terfikir pencuri yang datang tu bukan semestinya nak harta kita? Zul sedang menikmati makan tengah hari dia bila tiba-tiba seorang budak lelaki meragut dompetnya dan lari. Tanpa berfikir panjang, Zul terus mengejar pencuri itu sampai ke lorong yang gelap dan sempit. Bila dapat tangkap budak tu, peliknya, dia cuma senyum. "Bukan duit yang aku nak," kata budak tu sambil tunjuk dompet Zul. Sebelum Zul sempat bertanya, budak tu dah hilang macam asap. Tapi bila Zul buka dompet tu, semua surat penting dan gambar keluarga dah lesap. Yang tinggal cuma sepotong nota. "Kau lupa siapa kau dulu, sebab tu aku datang." Dari hari tu, Zul mula terbayang-bayang kesilapan masa lalu yang dia cuba lupakan. Rupanya pencuri misteri itu datang bukan untuk merompak, tapi untuk bagi Zul peringatan yang tak ternilai harganya. Kadang-kadang kehilangan sesuatu boleh buat kita jumpa semula diri kita yang sebenar. Jom kongsi pengalaman anda di ruangan komen. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak kisah yang membuka minda.